Beratur bang, beratur. Kadang-kadang, trip sehari pun boleh jadi antara trip yang paling menyeronokkan. Seawal jam 3 pagi, kami memulakan perjalanan dari KL menuju ke Pulau Pinang. Aduh, makan apa ni? Apa kena? Ni macam tempat ramai. Apa kena buat kat sini? Kita buat rumah dulu. Woi. Sini, betul. Banyak lagi. Dari pantai terus ke Denmaju. Sampai-sampai memang dah nampak orang beratur. Tapi sebab datang awal, tak adalah tunggu lama sayang. Jom, isi perut dulu sebelum kita sambung jalan-jalan di Penang. Ni fresh lemon tea. Last pit stop sebelum balik KL, kita singgah warung di Bukit Mertajam untuk kita makan laksa, bersembur dan berjaguar. Orang kata, perut kenyang, hati senang. Selesai semuanya, jom kita bertolak balik ke rumah. Bertolak pukul 4 petang, sampai rumah hampir pukul 1 pagi. Koyak, Mat.